kebas-kebas tangan ni, jangan urut tangan sahaja. Sebab masalah dia sebenarnya dari leher sini. Nak tahu tak? Nak tahu? Save dan share video ini dulu. Customer beritahu saya, dia nak angkat barang pun susah. Angkat barang jatuh. Sebab apa? Tangan dia kebas. Sebenarnya masalah dia dekat sini. Okey, tengok toleh atas sikit. Nampak tak? Ini tempat dia punya urat tu sudah tersempit dekat tulang tengah-tengah ni. So dia akan kebas dekat bahagian tangan dia. So kita kena urut gunakan jari telunjuk ini. Kita cucuk dekat sini, tekan dan tolak keluar. Tekan, tolak keluar. Tekan, tolak keluar. Jangan tekan balik masuk tau. Kena tekan, keluar. Tekan, keluar. Tekan, keluar. Urut sampai ini tempat dia sudah lega. Ini tangan you cuba tengok. Mesti sudah kurang kebas biar. Follower kalau you tak pasti mau urut dekat point dekat mana tu, jangan risau. Mari master tolong you urut. Sudah urut, you sudah pasti point tu dekat mana, balik you boleh urut sendiri mah. Betul tak? Okey?